ada gumpalan rambut. Rambut tu hitam, bergerak sendiri tau korang. Yang ni seram. Dia bergetar halus, macam ada benda kecil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe tau. Hari ni akak nak sampaikan kisah bertajuk Bilik 404 Hotel Sungai Petani. Jom dengar kisah ni. Kali ni kisah Kumin, bukan nama sebenar tau korang. Kumin ni dia jenis yang kerap turun kerja luar. Dia suka sangat kerja. Tahun lepas, dia dapat satu projek kecil dekat Sungai Petani. Kawasan kampung dekat tepi sawah. Memang cun lah tempat tu kan. Orang panggil kampung Bukit Lalang. Untuk senang urus kerja, Kumin ni dia carilah hotel bajet. Tapi dekat dengan tapak projek. Macam tu lah. Maknanya nak memudahkan jarak dia bekerja tau. Dekat Google Map tu, dia jumpalah satu nama pelik, Hotel Seri Damai 404. Dia ingat kan 404 tu sekadar nombor jalan ataupun gaya nama moden sikit ke macam mana ke. Tak fikirlah apa sangat masa tu kan. Sampai dekat situ, hotelnya 2 tingkat. Gaya lama juga hotel tu tapi masih kemas lah. Cat luar dia warna kopi pekat. Papan tanda pun dah agak luntur dah. Resepsionis tu budak muda. Dia sopan je masa dia daftar tu. Abang Kumin bilik atas ya, nombor 44. Kumin dia sempat bergurau lah. Nombor ni macam nombor era internet tu kan. Budak tu senyum nipis je. Tapi dia tak jawab tau masa tu. Dia buat kerja dia. Naik tangga kayu, ada bunyi krek-krek setiap langkah. Koridor dia panjang. Lampu neon dia tu berkelip-kelip. Bilik 404 tu terletak betul-betul ujung korang. Bayangkan dalam situasi suasana macam tu nak berjalan pergi ke bilik. Masuk bilik biasa je okey. Katil dia single, kipas siling, meja kecil ada, tingkap tu menghadap ke kebun pisang belakang hotel. Lepas mandi Kumin ni, dia terus rebah atas katil. Dia letih lah kan. TV tak dapat siaran. So, dia biarkanlah kat situ. Tengah malam tu, Kumin terjaga sebab dia dengar suara bunyi macam tap, tap, tap. Bunyi macam orang berjalan dekat koridor. Korang mesti ingat bunyi air kan. Dia tengok dekat jam. Pukul 2.43 minit pagi. Ingatkan penghuni bilik sebelah. Tapi bunyi langkah tu berhenti betul-betul depan pintu bilik dia. Lepas tu senyap. Lama pula tu senyap. Dia tunggu juga. Tak ada apa-apa. Akhirnya dia buka pintu. Perlahan tau nak tengok. Bila dia tengok, koridor tu kosong. Tapi adalah bau tanah basah. Bau-bau tanah macam tu lah. Bau pokok-pokok. Malam kan? Macam baru lepas hujan macam tu. Angin malam tu sejuk sangat. Menyusup masuk ke bilik dia. Meremangkan kulit dia rasa sejuk sangat. Kumin ni dia kunci balik pintu. Lepas tu dia baring semula. Tapi kan mata dia tak boleh nak lelap dah lepas tu. Dia pandang siling. Dia perasan kipas
Tak berpusing. Padahal tadi dia dah tutup. Tapi dari tadi dia dengar bunyi macam swish, lembut, macam kipas tu bergerak perlahan tau. Macam tu lah bunyi tu ada. Tapi memang dia dah tutup dah kipas tu. Memang betul lah ada kipas tu, memang tak bergerak pun. Bunyi tu yang pelik. Dia bingkas bangun, dia buka lampu meja. Masa tu dia nampak tau bayang hitam dekat hujung bilik dekat sebelah tingkap. Bayang tu rendah je, dia tak tegak. Macam melata lah macam tu. Dia bergerak perlahan ke arah meja. Tak ada bentuk jelas lah. Masa tu dia tengok, cuma dia nampak dalam keadaan sama-sama kan. Dan sekeliling dia macam ada serangga kecil tau, berpusing-pusing dekat dia. Bukan dekat Kumin, dekat lembaga yang dia nampak tu lah. Kumin berdiri tegak masa tu, jantung dia dudak, berdegup kencang tau. Dia buka lampu utama, klik. Korang, kosong. Macam biasalah, kosong. Tapi masa tu kedengaran ada bunyi krak, krak, krak. Macam kuku kecil menggesil dekat dinding. Macam cakar dinding lah macam tu. Perlahan bunyi tu tapi agak jelas tau. Bila situasi sunyi malam tu, dia jadi terasa betul lah lalu kat telinga bunyi tu. Dia jalan ke tingkap. Dia tengoklah kat luar kan, kebun pisang tu gelap. Tapi daun-daun pisang tu bergerak lah. Pelik. Bukan sebab angin. Angin tak ada. Gerakan dia tu dari bawah ke atas, macam ada benda tengah merayap naik ke batang pisang. Bila sampai hujung daun, dia dengar bunyi ketawa halus tau. Dia nipis je bunyi dia, halus sangat. Masa tu bulu roma Kumin ni memang meremang habis lah. Dia cuba nak tenangkan diri dia. Dia cuba logikkan fikiran dia. Mungkin kucing, mungkin burung. Tapi kan dalam logik fikiran tu ada logik lain. Tapi mana ada burung ketawa tengah malam. Dia fikir macam tu pula. Dia pun apa lagi capai telefon. Dia buka lampu suluh. Dia suluh lah dekat luar tingkap. Lampu kena pada satu bayang macam manusia kecil juga. Dia tinggi tak sampai ke lutut. Memang kecil. Dia mencangkung atas dahan pisang. Kepala dia sengit. Mata bulat. Pantul lah nampak kan bawah cahaya tu kan. Kumin baru nak fokus, benda tu terjun ke tanah, lepas tu langsung lenyap kat situ. Tak sempat dia nak rasa lega tau. Ada bunyi pula. Bunyi cakar tu datang lagi. Kali ni dari bawah katil dia pula. Perlahan lah Kumin ni tunduk, dia nak tengok kan. Dalam cahaya malap tu dia nampak ada gumpalan rambut. Rambut tu hitam, bergerak sendiri tau korang. Yang ni seram. Dia bergetar halus. Macam ada benda kecil tengah berpusing kat dalam rambut tu tau. Kumin tak tunggu lama dah kat situ. Dia terus capai beg, kunci pintu apa semua. Lepas tu dia lari keluar dari bilik tu tanpa toleh ke belakang. Dia tak nak stay kat sorang-sorang kat situ bendanya. Dia dah tak rasa gangguan tu akan jadi tenang. Dia dah rasa macam, alamak, apa yang dia nampak ni. Esok paginya Kumin turun lah ke kaunter. Dia nak check out lah. Budak receptionist tu tadi dia senyum kan. Tapi pandangan dia tu lain macam tau. Dia macam tahu-tahu je. Abang tak tidur ke malam tadi? Dia tanya. Macam mana kau tahu? Tanya Kumin. Saya dengar abang buka pintu pukul 3 lebih tadi. Bilik tu memang selalu orang tak lena sangat. Dia cakap macam tu. Boleh pula kan? Kumin pun tanya. Kenapa? Budak tu jawab perlahan je. Nada dia macam bersalah tau. Hotel ni dulu tapak rumah orang lama bang. Dulu dia beli sesuatu untuk jaga anak dia. Bila rumah tu dijadikan hotel, kawasan tu jadi bilik 404. Kadang-kadang orang sensitif boleh dengar bunyi, boleh bau ataupun nampak benda kecil melata. Tapi kalau dah nampak tu memang susah lah. Susah nak tidur malam. Dia boleh cakap macam tu pula dekat Kumin. Kumin senyum nipis je lah. Dia tak jawab apa-apa kan. Tapi sejak malam tu, setiap kali dia buka komputer dan dia nampak tulisan error 404, dia terbayang semula bau tanah basah dengan bayang kecil yang
pernah mencangkung atas daun pisang dekat luar tingkap bilik dia tu. Dia memang takkan pergi situ dah. 2 minggu korang lepas dia balik daripada Sungai Petani tu, Kumin ingatkan semua dah selesai dah. Tapi tiba-tiba pihak projek call pula. Aduh, tang sini lah yang memang Kumin rasa kenapa pula ada isu dengan pipe utama bawah tanah lah apalah, dan Kumin kena turun semula untuk semakan semula plan lama. Masalahnya semua dokumen asal dia tertinggal dalam fail dekat hotel tu. Alamak. Bila budak resepsionis hotel tu jawab panggilan dan dia kata fail tu masih ada kat bilik store, Kumin tak ada pilihan. Nak ke tak nak ke, dia kena datang sendiri. Dia kena ambil juga fail tu, penting. Hotel tu memang tak ada penghantaran korang. Dia sampai sekitar pukul 11.40 pagi macam tu. Matahari tengah terik lah kan. Langit memang cerah betul lah time tu. Dalam kepala dia fikir, siang mana ada benda belik, macam tu. Tapi kan waktu dia parking dekat depan hotel, mata dia sempat perasan satu benda. Tingkap bilik 404 yang dia duduk dulu, langsir dia bergerak-gerak korang. Bukan melambai-lambai sebab angin tau, tapi macam ada orang tolak dari dalam. Tengah hari ceng macam tu, mana ada angin, bilik tu mana buka kipas, boleh langsir bergerak pula korang. Budak resepsionis tu pun sama je. Budak yang sama kerja kat situ pada hari tu. Bila dia nampak Kumin, dia senyum macam biasa lah. Dia buat macam biasa je. Abang datang ambil fail ya? Boleh tanya pula. Masih simpan? Kumin tanya tau. Ada? Saya letak dalam bilik 404 dulu. Sebab almari store bawah tu penuh. Kumin spontan terhenti kat situ. Bilik 404? Sekejap je abang. Tengah hari ni terang. Tak ada apa tu. Dia cakap macam tu. Kumin cuba ketawa kecil kan. Yelah tengah hari kan. Tapi dada dia dah rasa lain dah. Dia naik tangga kali ni dengan langkah yang perlahan tau. Dia rasa macam was-was nak naik tau. Kali ni Kumin dia lebih berhati-hati. Tangga kayu tu dah elok dicat semula. Tapi bunyi krek tu tetap sama lah. Memang sama lah. Yang tu memang tak boleh nak ubah lah kan. Sampai depan bilik, lampu koridor berkelip sekali. Dia pusingkan tombol pintu tu. Lepas tu pintu tu terbuka lah. Dan kau pusing, buka lah. Dalam bilik tu bau dia lain sikit lah. Bukan bau tanah basah, tapi bau santan basi tau. Dia lebih kurang macam tu lah. Meja sama, katil sama, langsir yang dia nampak dari luar tadi pun langsir tu elok diam je, statik macam tak ada orang kan. Dia nampak file projek dia atas meja, betul-betul dekat tempat dia tinggal dululah. Jadi Kumin dia terus pergi capai file tu. Dia selak lah sikit isi dekat dalam kan. Semua ada. Lega lah dia rasa kan. Semua cukup kan. Tapi masa dia nak keluar, bunyi tup 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 datang dari bilik air. Tup tup. Bunyi air menitik lah, senang cakap korang. Dia pun berhenti. Bunyi tu 3 kali. Macam bunyi air menitis dari paip besi macam tu lah. Dia pun jenguk lah dari pintu kan. Dia tengok lantai bilik air tu kering. Tapi cermin atas sinki tu dia beruap tau. Padahal kipas bilik air berfungsi. Dan suhu luar panas gila kot. Dia pun pandang betul-betul kat situ. Dia tengok dekat wap tu tau. Macam ada kesan tapak tangan kecil. Bentuk jari halus macam tu. Dia bukan budak, bukan dewasa. Ukuran dia pelik lah. Macam kesan tu bergerak perlahan macam tu. Macam ada tangan yang sedang menggesel dari dalam cermin. Macam tu lah. Kumin dia undur 2 langkah ke belakang. Lampu bilik tu berkelip 2 kali. Dan masa tu bunyi serangga muncul. Bukan satu tapi memang banyak betul bunyi serangga tu. Dia mendengur halus lah dari siling tau. Dia pun pandang lah ke atas. Dia nak tengok kan. Ada gumpalan kecil hitam tengah berpusing. Lepas tu dia turun perlahan dari celah kipas. Kumin dia terus buka pintu. Dia nak keluar kan. Tapi angin kuat dari belakang perf tu tutup balik semula pintu tu dengan dentuman yang kuat. Dia tolak juga tak bergerak pintu tu. Dari belakang masa tu dia memang dengar ada bunyi macam krak krak
kerak bunyi yang dia kenal sangat bunyi tu lah. Bunyi macam cakar tau. Bunyi yang sama pada malam tu dulu. Kali ni datang dari bawah katil pula. Bunyi tu dia berdebar, semua bercampur. Rasa risau, rasa cemas semua ada. Dia pusing perlahan. Dekat bawah katil tu gelap. Tapi dalam kegelapan tu macam ada sesuatu yang berdenyut tau. Bernafas perlahan macam tu. Tiba-tiba tik, satu benda kecil terpelanting keluar. Kumin ingatkan lipas ke. Tapi bila dia tengok betul-betul, paku karat korang. Dan dari bawah katil tu keluar tangan kecil. Dia tangan tu kering sebenarnya. Kuku dia panjang, lepas tu warna dia kelabu. Dia cakar lantai kayu perlahan menuju ke arah dia lah. Dia terus teriak kecil. Lepas tu dia tendang pintu kuat-kuat gila kot. Dia tendang sampai terbuka pintu tu. Terus dia lari turun tangga. Budak resepsionis tu terkejut lah bila nampak dia siang-siang hari macam tu kan. Abang okey ke? Dia tanya macam tu. Fail aku dah ambil. Tak payah simpan apa-apa lagi untuk aku. Dia jawab macam tu. Dia terus keluar. Lepas tu tak boleh langsung dah dekat situ. Yang dia tahu dia nak selamat je. Dia nak tinggalkan tempat tu. Sampai dekat kereta, sebelum masuk kan, Kumin sempat pandang semula ke arah tingkap bilik 404 tu. Langsir dah terbuka dah. Terbuka separuh. Dan dalam bayang tu, dia nampak sesuatu yang kecil duduk mencangkung atas meja tau. Kepala dia nampak lah. Kepala dia pening tau. Dia terkejut semua ada. Dia nampak benda tu pula dalam keadaan kepala sengit. Dan ada rambut yang terpusing-pusing sendiri di sekeliling kepala tu. Dia nampak macam tu lah. Sejak hari tu, Kumin tak pernah lagi duduk dekat mana-mana hotel yang ada nombor 404. Bukan sebab takut hantu ke apa semua, tapi sebab dia tahu kadang benda tu pelik tu tak perlu malam ataupun gelap pun dia nak muncul tau. Sebab dia dah set dalam fikiran dia, siang hari pun ada juga. Memang direzekikan dia nampak benda tu. Dia takdirkan nampak. Siang hari pun dia boleh nampak. Asalkan tempat tu masih simpan sesuatu dari dulu, dia akan cari jalan untuk muncul balik semula. Walaupun tengah panas terik pun. Sebab hari yang dilalui tu memang pada fikiran dia, dia fikir, oh panas terik ni kan, apa semua kan. Tapi dia tetap juga nampak apa yang dia dah lalui pada malam sebelumnya. Sejak kejadian siang tu, dia tak boleh nak tidur lena korang. Dia bukan jenis penakut, tapi yang kali ni dia lain macam kan. Dia rasa berdebar apa semua. Sebab gangguan tu berlaku waktu matahari tegak atas kepala kot. Dia rasa macam macam yelah, kalau kita biasa kan, masa kita kecil-kecil, asal malam je takut kan, asal malam je kita risau kan. Ini Kumin tak kira malam ke siang dia dah risau dah. Tak ada alasan nak kaitkan dengan angin malam ataupun halusinasi dia. Tak ada alasan. Sebab Israel dia nampak depan mata dia. 2 hari selepas balik tu, dia mula perasan satu benda pelik tau. Ada bau tanah basah macam ikut dia dalam kereta. Macam tu. Dia dah cuci 2 kali dah kereta dia. Dia spray pewangi, tapi tetap ada bau tu. Terutama bila enjin hidup lama macam tu. Dia cuba nak logikkan lah fikiran dia. Mungkin lumpur dari tapak projek. Aku kan kerja kat tapak projek. Macam tu. Tapi bila dia buka bonet nak periksa tayar, dia nampak sesuatu kat tepi getah atas bonet dia. Dia segumpal rambut hitam melekat dengan kesan tanah lembik kat situ. Lagi terkejut lah dia, lagi rasa macam apa benda ni. Malam tu Kumin balik rumah mak dia dekat Baling tau. Dia tak cerita apa pun dekat mak dia. Cuma dia nak jauh sikit lah dari bandar kan. Tapi masa duduk bersembang dekat dapur kan, mak dia tiba-tiba cakap macam ni. Kau ni ada bela benda ke men? Rumah ni sejak kau balik asyik bau tanah je. Mak dia boleh perasan macam tu. Kumin ketawa kecil kan. Tak adalah mak. Mana reti aku nak bela benda macam tu. Macam tu. Mak dia pun diam. Tapi dia pandang keluar pintu dapur tu lama sangat mak dia. Kat luar tu ada pokok pisang juga. Dan daun dia bergerak-gerak belahan. Padahal malam tu sama juga korang, tak ada angin pun. Tapi itu yang Kumin nampak. Lepas isyak, Kumin ni dia lepak lah sorang-sorang dalam bilik dia sambil dia belikkan file projek dia kan. Kat situ dia baru perasan
ada pelan saliran lama kampung tu, dia ada tanda tulisan tangan merah kecil. Salur bawah tanah, tapak lama rumah arwah Midah, 1978. Ui, lama sangat tu tahunnya tu. Dan betul lah, kawasan tu sama dengan tempat Hotel Sri Damai dibina pada ketika tu. Yang sekarang yang dia pergi tu, Kumin jadi rasa berdebar tau. Dia teringat lah resepsionis tu sebut pasal orang lama bela sesuatu untuk jaga anak dia kan. Kalau plan tu betul, bahawa hotel tu memang bekas tapak rumah orang lama tu lah. Dia zoom gambar plan tu dan dekat tepi simbol pipe lama tu ada lakaran kecil bentuk bulat, macam ruang stor bawah tanah. Dia bisik perlahan, takkanlah hotel tu tak tahu ni. Dia terfikir macam tu lah. Esok pagi Kumin dia call seorang pekerja lama kontraktor kawasan tu. Pak Jidin nama dia. Pak Jidin ni dulu yang uruskan kerja tebuk tanah masa awal binaan hotel tu. Mula-mula dia macam tak nak cerita lah kan apa yang dah berlaku kan. Tapi bila Kumin sebut bilik 404, suara dia terus berubah. Kau jangan sebut nombor tu, Min. Masa kami buat tapak dulu, ada lubang kecil bawah tanah. Ingatkan lubang kumbahan lama. Tapi masa kami korek keluar, jumpa pasu besar, penuh rambut dengan tanah liat hitam. Kami tanam balik. Sebab tokeh tak bagi, bising. Lepas tu, 3 orang pekerja berhenti sebab asyik demam malam je. Dan dari situ nombor bilik tu kami simpan. Jadi 404. Sebab bilik asal kononnya nak diganti, tapi akhirnya dikekalkan. Dia cakap macam tu. Kumin jadi senyap. Dada dia rasa berat. Dia tahu benda tu bukan sekadar cerita orang je tahu. Dia tutup telefon, dia duduk lama dalam kereta, lepas tu dia pandang jauh. Dan masa tu dia dengar ada bunyi cakar tu. Perlahan dari bawah tempat duduk belakang. Dia buka lampu dalam kereta tu, dia tunduk, dia tengok lah. Kosong, tak ada apa pun. Tapi kapet dekat kereta tu dia bergetar halus tau. Macam ada sesuatu kecil bergerak dekat bawah dia, ikut bunyi degupan enjin. Malam tu Kumin dia mimpi pelik lah. Dia berdiri dekat depan hotel Sri Damai tu, tapi kawasan tu kosong, tak ada bangunan, cuma tanah yang lapang dengan lubang besar dekat tengah-tengah kan. Dalam lubang tu ada banyak ada bayang kecil. Dia mencangkung macam tu. Dia menghadap ke arah Kumin sambil dia pegangkan rambut sendiri. Dan ada bunyi dengung serangga. Dia makin lama makin kuat macam tu. Bila dia nak undurkan langkah dia, tanah bawah dekat kaki dia berpijak tu kan, tiba-tiba jadi lembik macam lumpur basah yang baru digali macam tu. Dan dari bawah ada tangan kecil penuh tanah genggam pergelangan kaki dia kuat-kuat. Itu dia mimpi korang. Kumin terus terjaga sebab mimpi yang menggusarkan hati dia. Berpeluh juga satu badan dia, walaupun mimpi tu agak singkat lah kan, tapi dia rasa macam betul-betul mengganggu tidur dia. Dan dalam cahaya lampu bilik dia masa tu, dia nampak kesan tanah basah betul-betul atas cadar dia dekat hujung kaki dia. Korang bayangkanlah, kalau ikut jadual projek, lusa dia kena turun dekat Sungai Petani sekali lagi sebab syarikat nak sambung semakan pipe bawah tanah tu kan. Dan nak atau tak, dia kena jumpa semula orang hotel tu sebab mereka tu simpan kunci kawasan belakang yang nak diperiksa. Kumin termenung sekejap. Kena pergi hotel tu lagi. Dia termenung. Dia tahu benda tu belum habis. Macam tu. 2 hari lepas tu Kumin kembali ke Sungai Petani. Bukan sebab dia nak, tapi dah kerja kan. Syarikat arahkan dia semak plan asal saluran air bawah tanah kawasan hotel tu. Rezeki kat situ, kena pergi juga. Dan kebetulan kawasan tu masih dekat bawah hak milik Hotel Sri Damai. Dia sampai tengah hari. Dia panas terik masa tu. Memang panas terik, tapi fikiran dia dah fikir, alamak, walaupun panas terik, siang-siang hari pun kalau nak nampak juga, hati dia tak rasa dingin, tak rasa lain macam tau. Budak resepsionis yang
sama juga sambut dia. Macam tak ada budak lain. Kali ni dengan muka yang risau. Itu je kelainan dia. Abang Kumin, nak periksa kawasan belakang hotel ke? Dia tanya macam tu. Ya, ada paip lama bawah tanah. Saya nak tengok. Hati-hati abang. Belakang tu tanah dah lama dah tak terusik. Budak tu cakap macam tu. Kumin dia bawa 2 orang pekerja kontraktor. Dia bukan pergi sorang-sorang korang. Azmi dengan Rafiq dia bawa tu semua bukan nama sebenar. Jadi diorang jalan ikut lorong belakang hotel. Kawasan tu dia agak bersemak lah sebab tak ada orang pun nak pergi situ. Ada pokok pisang, ada dinding konkrit separas pinggang. Dekat tengah kawasan tu ada satu penutup besi bulat separuh tenggelam dalam tanah. Macam tu. Bila Kumin korek keliling dia kan, terkeluar bau tanah basah yang sama macam dulu yang dia ada duk bau tu kan. Inilah saluran lama tu, kata Azmi. Nak buka ke? Buka perlahan. Tengok dulu dalam dia. Kumin arah macam tu. Dia orang pun buka. Lepas tu bunyi kriuk besi lama bergeser macam tu lah. Bila penutup tu diangkat kan, udara lembab pun keluar lah. Boleh tahan bau dia. Bau macam tanah reput bercampur dengan minyak hitam macam tu. Dalam tu gelap. Jadi Kumin suluh pakai lampu telefon je. Dan dia nampak dekat dinding tanah, dekat situ dia tanah liat hitam dengan kesan paku lama tertanam rapat dalam lumpur macam tu lah. Macam ada benda ditanam kat sini. Bisik Rafiq pada Kumin. Jangan korek dalam sangat. Jawab Kumin dalam nada yang separuh bergetar tau. Tapi Azmi dia dah teruskan lah. Dia cangkukkan sikit tanah tu, dia guna batang besi kan. Dan bila dia tarik, keluar segumpal rambut panjang. Yang tu yang memang meremang dia orang. Rambut tu basah belendir. Lepas tu dia berpintal bersama dengan paku tau. Lepas tu dia orang semua berundur dari situ. Dia macam tak boleh nak stay kat situ. Macam pelik lah dia berambut kan. Korang tak rasa macam kenapa bau dia keluar tu memang menyengat gila masa tu. Macam daging lama yang reput tau. Tiba-tiba dari dalam lubang tu keluar bunyi. Bukan bunyi binatang. Dia bukan bunyi angin. Macam suara perempuan halus. Suara perempuan di tengah mengesot perlahan macam tu lah. Mengesot atas tanah. Serius, lembut tapi jelas. Bagi balik. Suara tu bunyi macam tu. Rafiq terus lah tutup penutup tu semula dengan hentakan yang kuat lah. Bunyi tu terus hilang. Kumin berdiri lama kat situ tau. Dia tak boleh nak kata apa-apa. Tapi pandangan mata dia lekat pada tanah keliling tu sebab dia nampak tanah tu bergerak sendiri. Dia bergetar halus. Macam ada sesuatu kecil dekat bawah dia sedang cuba untuk keluar macam tu. Malam tu, diorang semua tu tidur dekat rumah penginapan sementara. Dia bukan kat hotel tu lah. Tapi gangguan tetap datang juga korang. Azmi demam, Rafiq dia mengigau. Dan Kumin dia terdengar bunyi cakar tu tetap juga tak nak habis. Dia tetap dengar bunyi cakar juga. Tapi kali ni dia dengar dekat tingkap. Dia bangun, dia buka langsir. Memang tak ada apa-apa pun. Tapi bawah lampu jalan kat luar tu, dia nampak ada tapak tangan kecil basah. Dia baru lekat dekat atas simen tau. Dan kesan tu menunjukkan ke arah bilik dia. Ada berkaitan. Kenapa Keesokan paginya, Kumin ni dia tekad lah dia nak jumpa dengan pemilik hotel kan. Pemilik hotel tu seorang lelaki Cina. Umur dia 60-an, macam tu, lewat 60-an. Nama dia Mr. Low. Mr. Low ni dipandang pada Kumin lama bila Kumin sebut pasal lubang bawah tanah tu. Encik Kumin, masa saya beli tanah ini, orang kampung pesan, kalau terjumpa benda bawah tanah, jangan pindah. Dekat situ dulu rumah bidan kampung ah. Dia jaga ramai orang. Tapi anak dia meninggal waktu lahir. Orang kata Mr. Kumin, dia simpan rambut anak dia dalam pasu tanah. Dia campur paku supaya dia tak mau lupa wajah anak dia tu. Tapi masa banjir tahun 1978 rumah tu ranap. Pasu tu tenggelam. Lepas tu bila bina hotel kawasan tu jadi bilik 404. Saya tak percaya benda tahyul Encik Kumin. Tapi saya hormat tanah orang lama.
Jadi saya biar sajalah nombor itu. Kumin dengar sampai habis tau. Dia tak potong pun. Semuanya masuk akal. Sebab yang dia jumpa memang rambut, paku dan juga tanah liat. Bukan benda gaib. Cuma mungkin ada tindak balas kimia ke antara bahan lama dengan kelembapan tanah yang hasilkan bau dan juga gangguan tertentu. Mungkin itu fikiran Kumin secara logik. Tapi hati dia tetap juga tak tenang. Beberapa minggu lepas tu lah kan, kerja projek dia tu pun siap. Hotel Seri Damai masih beroperasi macam biasalah. Tapi bilik 404 sekarang ni dah dikunci rapat dah. Memang tak bagi orang masuk. Kumin lalu depan bangunan tu sekali lagi sebelum dia nak beredar kan. Sekadar nak tengok. Waktu tu dah hampir senja dah. Angin tak kuat. Tapi kan, langsir bilik 404 terangkat sendiri. Dalam bayang jendela tu memang jelaslah kelihatan bentuk kecil mencangkung kat situ. Macam biasa dia tengok, kepala sengit ke tepi, rambut panjang terurai, dan seolah-olah mata hitam kecil tu dia menatap terus ke arah Kumin. Dia tengok Kumin. Dia tak tunggu lama dah kat situ. Nak buat apa tunggu kat situ lagi? Terus saling masuk kereta, dihidupkan enjin, lepas tu dia pergi daripada situ. Dalam cermin sisi hotel tu dah makin jauh dah ditinggalkan. Tapi kan bunyi kerak tu macam ikut seiring dengan pusingan tayar tu. Dia tetap dengar juga bunyi cakar tu. Dan sejak hari tu Kumin tak pernah guna nombor 4 dalam mana-mana laporan projek dia lagi. Bukan sebab pantang, tapi sebab setiap kali dia tulis 404, dia boleh bau semula tanah basah tu. Dia macam ingat peristiwa tu. Dia tak boleh lah. Dan dia rasa macam boleh dengar balik tau, sayup-sayup, bunyi kuku kecil bergeser dari bawah lantai macam tu. Jadi dia cuba elakkanlah menggunakan 404 tu. Dia cuba untuk ambil inisiatif supaya tak merisaukan diri dia sendiri macam tu. Korang, kisah ni tamat kat sini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita ambil yang baik-baik je. Yang tak baik kita jangan ambil tau. Kita tinggalkan. Macam biasa korang, kuatkan iman, tingkatkan amalan. Jangan lupa solat, jangan lupa istighfar, dan jangan lupa untuk sokong akak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.